200 meter, Saya nak makan aiskrim anggur. Berharga 18 RM. 90 sen. Aiskrim vanila Daripada kat kedai 85. Aiskrim kat situ semua tu aiskrim raya lah. Kita ada aiskrim ayam goreng. Tadi korang pergi mana? Petronas ke? Buka dulu. Ayah, tadi ada aiskrim ayam goreng. Aiskrim ayam goreng. Harga dia terbuka 30. Mana ada aiskrim sampai RM30? Ada Nas. Aiskrim apa? Tu aiskrim viral tu buat cantik je. Rasa sama je. Weh, dia asalkan lalu sini. Aku memang tak tahu. Aku memang tak kelak. Aku memang aku yang sampai. Saya lah. Red flavor ice cream. Wow. Bismillah. Ni kau weh siapa ni? Ngaya. Ha? Ke sana. Kelapa sawit. Sikit rasa. Apa yang Tidur je. sana Relax. letak. Nanti sampai kita dah siap minum. Bagaimana rasa? Tak Sedap nak. ni. Oh sumpah sedap gila. Sedap, Mat. Apa? Aiskrim ni sedap gila Sedap ya. gila. Sedap gila. Oh berbaloi RM18. Mana cuba rasa. Sedap gila. Tak. Dia ni. Sedap kan? Adik suka. Kan? Sedap. Boleh cuba. Sumpah gila, sedap gila. Berbalik RM18. Okey, barang-barang ambil satu. Betul kata sedap, tak nak percaya. Mujuk. Ini dia dah membela dia viral dah. Daripada tahun lepas. Dia ada berisi durian. Tadi anak beli mangga. Sumpah sedap gila. Tadi anak beli mangga. Tapi mangga dah pecah-pecah. Dia ada berisi durian. Okey. Sedap kafe. Dalam dia Nanti kita strawberry, rasa yang luar dia mangga. anggur. Jadi kita rasa yang mangga kan? dalam 200 meter, Boleh tutup kau tak Nak habis. rasa sikit lah nak lagi sayang. Dah mantap bos. Kita beli mangga dengan yang lain freezer. Tahu? Yang strawberry punya. Cuk. Dalam dia tempat pemegang. belok kanan. Tak boleh nak gigit sejuk. Tebal sangat. Dia macam kental aiskrim. Ayo hantar kat air basrah. Hantar kat air basrah. Sikit sedap jalan. Hashtag pasangan belanja. Dan belok kiri. Oh, Ibu tulis lah hashtag pasangan belanja. Happy mesti dia nak rehat dulu tu. Cakap ada petang kan kita pergi keluar. Kot lah dia nak pergi ke. Akak cakap lah. Dia cakap Ahmad tadi dia barai ni nak rehat. Ya dia dah sampai tu. Ibu, Dia dia nak ada rehat crunchy. kejap kot. Ada gegar dia punya ni apa ni crunchy gila. Dah kecomot lah Fi. Tisu ada boleh ke? Ayah tak beli tisu. Lupa tu. Dia buka tu ada kain tak? Alah kain pula ni. Kain boleh Tu, sukan aku nak buat apa? Sana ada tisu nak. ambil. Buat apa? Tisu ingus dia. Tak ada dah. Belum lagi. Alhamdulillah. Gila. Lagi? Sedap. Tunggulah, dia dah kata dah nak beli sebab dia dah sangat yang mampu. Tapi ibu kata tak payah beli. Dunia lagi sedap. Hari tu banyak perisa kan? Yang ni ada 2 je bu. Oh kalau macam ni tak Dia semangat. ada perisa durian. Rugi dah. Apa tak beli memang rugi. Kanan. Aku pijak saja ni. Kelakar dia. Kalau mak bebah dah sampai. Ayu. Mewah. Siapa? Ayu WhatsApp apa yang tahu. Ni lain mak. Naikkan ke atas. Mak mewah. Macam mana? Tak boleh lagi. Nanti dia terbang. Bukan ni je lah. Kan dia terbang. Tanya biar je. Wah meha. Mak Kau terbang macam mana? Oh mak. Wah mewah. Anjak kita. Anak. Sabar boleh sabar. Dalam 500
meter. Pakai topi ya. See you in Jannah. Dia kedai mati. Kedai apa cuci kebab kasa. Tu. Gekor. Jap. Dia cakap ngepau busana siap. Pipa. Aduh, semua pula. Apa ni? Kepopok sanas. Ngepau bukan kepau. Ngepau. Boleh semula. Jadi kat sana. Lah Cakap CCTV kat ngepau sana. sana. Ngepau sanas. RM18 tapi berbaloi. Sedap. Betul masak ewek. Tak tahu apa saya kau mana. Ibu pernah. Jadi puan Ayu cakap lepas game aku tu tak ada ni. Belum nanti tu. Ya Allah. Anak tak nak pergi. Kita siap berhenti tadi.